mengapa Kerajaan Persekutuan boleh naikkan ilawan bulanan pengurusi JKKK daripada RM450 kepada RM800. Tapi mampu buat demikian, tapi cakap tak mampu untuk bagi ilawan lebih sikit kepada pegawai perkhidmatan atau anggota perkhidmatan. Najib cakap tak boleh buat demikian kerana akan makan belanja RM3.1 bilion. Tetapi kerajaan boleh keluarkan RM5 bilion untuk bina menara 100 tingkat. Kita harap, kita rasa pandangan rakyat, maklum balas rakyat adalah kurang senang hatilah. Kerana ilawan pengurusi JKK boleh naik hampir 100%, semua ialah ahli-ahli politik dan pemimpin BN boleh naik 100%, tapi pegawai perkhidmatan beri alasan tak ada wang. Tapi ada wang untuk bagi kenaikan ilawan hampir 100% daripada RM450 kepada RM800. So kita harap bahawa perkara ini bolehlah dijawab oleh Kerajaan Persekutuan. Kalau tak boleh jawab, haruslah dipertimbangkan semula. Kalau naik, semua naik. Kalau tak boleh naik, harusnya semua tak naik, baru adil. Okey, akhirnya ialah tentang soalan jawapan tadi oleh Datuk Sri Nasri dalam jawapan kepada saya. Beliau masih belum jawapan yang saya tujukan ialah siapa yang berkongsikan pandangan bersama dengan Datuk Sri Nasri bahawa bersedia untuk menyatakan bahawa I am Malaysian first. Sekarang kita lihat di antara pemimpin UMNO dan BN, hanya Datuk Sri Nasri yang cakap I am Malaysian first. Yang lain-lain semua tak berani cakap macam itu. So sekarang adakah Datuk Sri Nasri sekarang bersendirian? Kerana pandangan Datuk Sri Nasri juga tidak dikongsi oleh Timbalan Perdana Menteri. Adakah Datuk Sri Nasri bersendirian menyatakan I am Malaysian first, Malay second, Chinese second, Indian second, I am Malaysian first? Tetapi untuk semua pemimpin Barisan Nasional lain, kita tidak lihat mereka mempunyai pendirian yang sama dengan Datuk Sri Nasri. Dan memang kita setuju bahawa pendirian Datuk Sri Nasri adalah betul. Kalau kita sokong, kalau kita menyatakan konsep One Malaysia betul-betul merangkumi semua rakyat Malaysia. Okey, itu saja. Any other questions? Public. How did you get the feedback? No, when we meet the people, when we talk. Yes, over the weekend. I've been travelling all over the place. I've been in Seremban, I've been in Ipoh, I've been in Penang, I've been in KL. So when we move around, feedback not only from the members of Parliament but also from our own members, that the main concern is the 100-story tower lah. You're wondering why you are spending so much money to build another infrastructure. So, yang mana lebih penting? Adakah kita belanjakan wang untuk bangunan yang tinggi ataupun belanjakan wang kepada rakyat? Saya rasa yang feedback yang kita dapat, mereka mahu kalau boleh, mereka mahu RM100 yang diberikan oleh Kerajaan Pulau Pinang daripada sebuah bangunan 100 tingkat. They prefer to get RM100 than to get a 100-story tower. Itu feedback yang kita dapat. So kadang-kadang kita pun kena belajar daripada sejarah. Zaman Firaun bina piramid atas darah dan peluh rakyat. Akhirnya hanya piramid yang tinggal. Firaun sudah tak ada lagi. Jangan-jangan kita ulangi kesilapan yang sama. Bina menara 100 tingkat, tinggal itu saja. Akhirnya rakyat yang susah.